Masih berada kat Penang. Sini aku tunjuk kat korang apa yang aku buat. Hari ni ada workshop alat muzik orang asli. Yang lelaki tu nama dia Muji. Dia yang ajar main rebana. Yang ni bahagian main tuk bulu. Aku tunjuk rentak dia. Nampak macam senang kan? Sini aku tunjuk senang ke susah. Kalau korang boleh tengok perbezaan dia, yang mula-mula tu lagi cantik, yang kedua tu dia macam boleh-boleh lah. Lepas tu rentak dia kena sama dengan rebana. Sini pula aku tunjuk satu tempat lagi. Sini ada tarian daripada suku kaum Semai. Tarian pun kau jangan ingat senang tau. Benda ni susah tu. Inilah orang cakap training make you perfect. Lepas tu kat sini pula ada anyaman. Inilah anyaman yang aku buat hari tu. Tengah mengajar. Anyaman mungkin senanglah sikit. Tak tahulah, adalah susah sangat kot. Mungkin aku dah biasa. Sebab itulah aku rasa senang. Aku rasalah kan. Untuk anyaman ni dia pakai daun kelapa. Ini yang besar dan ini yang kecil. Cara-cara anyaman. First tu lipatkan dia ke atas. Buat dia sama. Selit ke dalam. Lipat dia ke bawah. Lari ke atas. Tada. Boleh? Tak boleh? I thinking without. Okey. Sesat. Sesat di tengah jalan. Siap, satu step. 3 workshop tadi digabung jadi satu persembahan. Ini pemuzik, penari dan ayam madu. Aku rasa itu saja daripada aku. Okey, bye.